Hari ni 1 Mei 1 Mei Hari Pekerja. So selamat bercuti kepada siapa yang bekerja, kepada siapa yang bercuti, yang dapat. Semua orang bekerja kecuali kita. Semua kami bekerja untuk anda. Kami bekerja untuk anda. Semua bercuti kecuali kita. Kami bekerja untuk anda. Tapi ke siapa yang bekerja hari ni, happy juga. Double, payment double, triple, quadruple kan, semua kan. So siapa yang cuti, jangan lupa untuk enjoy. Dan sepenuh cuti, aku nak kena bagi tahu lah, hampa pentang 1 Mei. So Kapi bawa anak dengan bini dari jalan lah. Lagi apa ni, disclaimer kena letak orang. Dandan lah. Saya kata, Arsenal kalau dengan PSG terus tak mau main rekod apa tak. Sebab janganlah begitu. Kami dekat Bayers Gunners, Bayers Liverpool, kami tak lari. Kami sentiasa ada di sini. So hari ni aku cuti. Aku pakai smart sebab lepas ni terus nak keluar. Selalunya aku pakai jersey. Tengok ni aku pakai baju berkola sebab kalau terus nak keluar. Dek bah. Tak ada. Okay, so satu lagi aku nak cakap, jangan lupa untuk subscribe channel Juga Road TV. Subscribe guys, subscribe sebab lagi 400 je untuk reach 60k. Tu tolong subscribe ni. Arsenal dah kalah. Aku tak ramai orang suka Arsenal kalah. Depa tak mahu Arsenal menang anything, tak mahu Arsenal menang Champions League. So hampa happy, tolonglah subscribe. Liverpool pun dah menang Liga. So fan-fan Liverpool, tolonglah subscribe. Betul tak? Subscribe bagi cepat-cepat kami reach 60k subs. Betul. Dan satu lagi disclaimer. 2 minggu lepas orang komen, abang buat lah review Europa League. So minta maaf lah, kami tak buat video Europa League, video Europa League sebab bukan kita bias tak suka MU ke, tak suka Spurs ke, tak suka Chelsea Conference League ke. Sebab siapa yang tahu juga dah, kami hanya rekod Isnin dengan kami. So Europa League adalah pada hari Jumaat. Ingatkan tak layan Liga malam Jumaat. Kita layan. Kita tengok tapi kita tak boleh buat review sebab kita main studio hanyalah Isnin dan Khamis sahaja. Betul. Bukan sebab bias. Bias tu Bias Gunners dengan Liverpool, subscribe. Tapi kalau siapa yang nak tengok review MU, boleh tengok Pala Bola. Dia aktif buat review MU. So boleh tengok Pala Bola review untuk Atletico Bilbao versus Manchester United. So hari ni kita nak start dengan Barcelona dulu sebab game baru fresh. Barcelona versus Inter Milan. Okay, aku tengok komentator kata tau masa kat dalam video tu, pejam celik Barcelona dah 10 tahun tak masuk final. 10 tahun lah. 10 tahun. Kali terakhir masuk final tu adalah tim Luis Enrique yang menang tu lah. Tim Neymar, MSN. Messi. MSN lah. MSN. 10 tahun no. Barcelona tak masuk final. Dan Inter Milan pula, bukan Inter Milan lah, tim dari Itali, 20 tahun kau tak menang. Inter Milan last masuk Mourinho. Final 2 tahun lepas. Yang menang lah. Masuk ke menang. Menang kali terakhir tim Jose Mourinho. Jose Mourinho. Masa treble dia apa? Masa treble dia apa. So Barcelona, Inter Milan 3 sama. Hantau bila tengok tu kan, pukul 3 pagi ni bangun, tak mengantuk cik. Hang kira daripada duk tengok, hang tengok dulu. Kebiasaannya kita akan tengok by half time. Kalau kata tak best ke apa, mungkin kita tutup ataupun kita simply lena. Tak boleh lena weh. Dia punya adrenaline end to end game tu memang, hang tahu tak meme ni Martin Scorsese yang Absolute Cinema tu. Macam tu lah. Macam tu. Biasa aku boleh kata semi-final mungkin for the past few years ni mungkin paling best kot setakat ni. Kita 3 sama. Tu baru first leg tau, tak masuk second leg dah pun skor 6 gol. Dan actually kalau tengok dalam game tu pun, aku rasa lebih kepada kejutan untuk Inter Milan lah. Sebab Inter Milan dikenali sebagai tim Diego Simeone Diego Simeone bukan apa nama Inzaghi ni ialah tim yang lebih terkenal sebagai defensif lah. Main back 5, main back 3, kemudiannya lebih banyak bertahan, tetapi dia pun boleh attack kan. At the first minute pertama 30 saat, the fastest goal in UCL history dalam semi-final, gol daripada Marcus Thuram dan mengejutkan Barca lah. And actually pada minit ke-20 pun dah down 2-0. Masa tu mungkin dah tak nampak cara dah. Barca comeback pula 2 sama, jadi 3-2, jadi balik 3 sama. Dan aku rasa final tu satu sedikit kerugian untuk Inter Milan. Dia pun sepatutnya menang, tapi disebabkan offside topok je menjadikan still 3 sama lah. Tapi untuk second leg datang ke San Siro pula, bagiku good momentum lah untuk Itali ya, secara summarize lah cara untuk game malam tadi. First sekali hang kena consider kedua-dua tim ni going into this game with different momentum tau. Sebab Barca coming with a better momentum sebab depa baru saja angkat cup Copa del Rey. Baru saja kalahkan Real Madrid dalam fiesta lah. Game tu memang betul-betul crazy fiesta. Depa menang.
So mid-season trophy, macam aku pernah cakap untuk Man City kejap Carabao, siapa yang menang Carabao ni normally akan bagi mid-season boost tau. Hang tengok macam mana jadi kat Newcastle sekarang. Lepas menang Carabao ada boost dia. So Barca pun ada boost tu, coming into this game with momentum. Tapi Inter a little bit downward momentum, sebab dia pun dikejutkan dengan Roma pada weekend lah itu. Roma under Ranieri, aku rasa 18 game unbeaten kau, 23 unbeaten or something. Kalahkan Inter. So sekarang ni yang leading Serie A table adalah Napoli. Bukanlah nak kata Inter under pressure ke apa, tapi for the most part of the season Inter memang lead the Serie A table. So sekarang ni ada 4 game ke left in the Serie A. So let's say results semua menang, Inter menang, semua Napoli menang, Napoli lah juara. Dia hang cakap tadi pasal recent result kan. Hang cakap last final game lah, tapi kalau ikut pada last 3 matches pun depa kalah semua weh. Depa kalah dengan Roma yang first one 1-0. Kemudiannya kalah dengan Milan 3-0 dekat dalam Coppa Italia. And then third game tu pun depa kalah dengan Cagliari dekat Serie A juga. Meaning that dalam 3 match tu depa dah bolos 5 gol tanpa scoring any goals. Sebab itulah menjadikan aku rasa a little bit pressure lah kan. Dan dikatakan masa aku cerita kat hang itu, Inter Milan nampak macam a little bit goose kan, sebab depa mungkin running out of gas. Depa dah challenge on all front, tapi datang dalam game ni walaupun dengan expectation yang mungkin rendah sikit daripada fans depa berjaya skor 3 gol lah. Memang mantap gila aku rasa. Ya, tapi untuk depa, aku kata coming into this game is not right momentum, tapi main away depa dapat gol awal, and then gol daripada Dumfries. So Dumfries gol lipat yang lawa kan daripada set piece. Dumfries juga skor gol ketiga. So aku happy for Dumfries lah. Sebab kalau ingat balik career Dumfries ni dia selepas PKP Euro tu kan, Euro 2020, harga dia murah, kontrak tinggal setahun. Dia PSV ke? Ada PSV kan. Aku rasa dia pindah dengan harga yang murah ke Inter. Inter ambil dia tu sebab Inter pegang Hakimi. Inter ambil Hakimi daripada Dortmund semusim, menang Liga, jual Hakimi buat profit. Inter tak ada duit masa tu. Di bawah kendalian yang owner China tu, Inter tak ada duit. Lepas tu Inter jual Hakimi buat profit ke PSG. Lepas tu bawa main Dumfries dengan harga 7 juta ke 12 juta something macam tu. Dan every single season daripada yang first season tu, Dumfries okey lah, dia main right wing back kan. Nak jual dah. Sebab at that time Chelsea main 5 defend, MU pun main 5 defend. So duk kena link dengan Dumfries lah. Season pertama habis dekat Inter kalut nak jual dah. Season kedua kalut nak jual dah. Sampai kan fan macam ada yang berbelah bagi tau, macam appreciate dia, tak appreciate dia. Sekarang tengok macam mana the rise to prominence. Lepas tu dia skor 2 gol. Aku happy lah for him. Hang cuba cari transfer rumours lah. Every single sama mana yang tak ada nama Dumfries nak kena jual. Dia kira nama paling mudah sekali nama paling mudah probably juga disebabkan position dia tu lah. Orang kebiasaannya bila tengok kepada right wing back ni, boleh dikatakan mungkin position yang paling mudah untuk upgrade macam tu. So macam hang cakap, Dumfries sebelum ni sampai orang nak kata dia dumb and dumber tu. Kita tengok dekat Qatar kan, tengok dia sampai 2 match lah, dia ni akan duduk atas je. Memang terbukti lah, memang dia ran riot dekat bahagian atas. Cumanya malam tadi aku rasa aku nak pinpoint pada gol pertama tu. Gol pada 30 saat, gol daripada Marcus Thuram tu. Kalau tengok apa yang Inter nak cuba main, intention dia daripada segi build up, benda tu dia yang berlaku. Kalau tengok balik movement tu bermula daripada Bastoni. Rasanya dia long ball sampai ke atas, dia bagi diagonal ball sampai ke atas. Kemudiannya di atas tu second striker kepada Marcus Thuram, iaitu Lautaro Martinez. Dia yang hit the ball sampai dekat Marcus Thuram play off dekat Barella pass dekat belah kanan tu kepada Dumfries yang dah pun ada dekat ruang tu. Dan kalau tengok pula Dumfries, actually masa dia dah dapat bola tu, dia cari dan dia buat crossing pertama tu. Walaupun crossing pertama tu clear oleh Barca, tapi the other side tu hang tengok Di Marco. Ada Di Marco left wing back. Jadi daripada segi situ kita dah nampak dia intention Inter Milan memang nak main macam tu lah, main long ball, cuba exploit kelemahan highline daripada Barcelona. Dan aku rasa actually sepanjang 90 minit sangat-sangat menjadi game plan mereka tu. Cumanya mungkin a little bit of
tak ada luck sikit dekat bahagian depan. And actually aku sebut tadi pasal offside tu pun melibatkan luck juga. Sedikit luck lagi probably dia boleh come away with a win lah. Aku rasa mungkin 4-3 ataupun 4-2 macam tu. So untuk Inter coming away dan skor 2 gol, adakah faktor stadium faktor stadium Barcelona ini bukan pembenahan stadium apa. Ni adalah temporary stadium sementara Spotify Camp Nou tengah dibina tu akan jadi stadium yang gila-gila lah sebab kapasiti dia over 100,000. Sebelum normally macam rekod kapasiti stadium kat Europe ni selalunya dah 80k lebih lah, paling tinggi 86, 88. Tapi Barca akan beli sampai 1 lebih ni memang crazy stadium lah. So kalau Spotify Camp Nou ni hantar stadium macam tutup sikit, bunyi bergema sikit, scary lah untuk away games. Tapi stadium ni macam stadium Bandaraya Rawak Penang. Betul bodoh. Stadium macam Bandaraya away Penang, semua tangga ayam semua tengkuk semua. Kalau kata hujan semua terak. Kan tak ada bumbung kan. Dia apa tepi ada ni tak? Ada running track tak tepi? Ada Barca punya. tapi yang dia, mana tadi? Ada running track tapi dia tutup So aku kalau aku tak suka stadium ada running track, ada balapan sebab dia jauh. Lepas tu untuk away team fan nak bagi fear factor tu payah. Bergema untuk payah nak kuat. So tapi tak apalah. Stadium sementara. Stadium sementara mungkin efek tu yang membuatkan Barca tak cukup solid ke apa. Tapi aku nak point out yang stadium tu memang nampak tak lawa Bandaraya macam Pulau Pinang apa. Tapi aku tengok video segmen minggu lepas, dia pergi travel ke Spain, one of the team Vic, George pun semua pergi. Dia pergi tengok game Barca lawan Dortmund at home kat stadium tu. Aku beritahu kat hang, walk away going into the stadium, the beautiful ever, view mesmerizing. Hang boleh tengok view kat video segmen tu. Hang boleh tengok dia punya jalan, contoh turun bas ke, turun LRT ke, turun Grab ke, nak pergi ke stadium, lawa gila nak pergi stadium tu. Kiranya vibe dia macam ala-ala John Wick mati kat tangga, tahu? Tahu. Lawa, memang lawa. Tapi bila masuk tu macam Bandaraya. Tapi still walaupun Barca concede 2 gol awal, depa coming back with 2 goals. Hang terkejut fight back dalam first half berlaku. Dia kalau tengok konteks kepada semi final dan konteks juga kepada opponent depa tu Inter Milan, terkejut sebab hang expect bila Inter Milan dah leading 2-0 ni, basically depa akan shut the shop, depa akan tutup kedai, kemudiannya akan mempertahankan gol lead 2 gol tu kan. Sebabnya aku rasa cumanya Inter Milan mungkin depa leading tu awal sangat. Kalau let's say leading mungkin sampai minit 70, probably Barca akan hanya boleh score 1 gol je contohnya. Tapi bila baru minit 20 hang dah leading 2-0 tu, actually dah open to attacking dan depa pun mungkin akan main lebih bertahan lah berbanding sebelum ni. So tengok kepada performance player man of the match malam tadi, Lamine Yamal tu, hang macam hang tengok tu, hang tengok kepada comeback tu tak terkejut lah macam tu lah. Sampai depa kata, aku duk follow account Barca, depa kata the best game yang dia main ketika menyarung jersey Barcelona. Dia dah pun membuat 100 penampilan untuk Barca, 55 gol dan assist. Sama dengan Lionel Messi. Baru umur 17 bro, baru umur 17 buat performance macam tu. Ya, aku suka pasal Lamine Yamal ni. Satu lagi dia kita tahu dia punya maturity of the game kan, tapi cara dia tak ada langsung rasa takut ke atas padang tu kan. Tak ada langsung rasa daunting berhadapan dengan Inter Milan, bermain di dalam semi final. Ni big occasion ni kan. Sama macam kita tengok itu masa final Euro, kita dah nampak dah dia ni, kita tengok Lamine Yamal tu, kita nampak dia ni ada something. Dia ada the thing yang membuatkan bila dia pegang bola tu akan berlaku something. Dan itu yang dia buat. Tengok gol pertama tu cantik gila. Cantik. Even before dia score gol pertama tu pun ada few times kan dia jadi creator untuk Barcelona, tapi Barcelona cuma tak mampu pull off that goal. So gol pertama tu aku rasa kebangkitan daripada Barcelona tu dapat daripada dia apabila dia curi bola bahagian tengah, kemudiannya dribbling seorang diri. Padahal kalau kita tengok tu sepanjang game, aku rasa sepanjang 90 minit, belah kiri dia tu ada Bastoni, left center back, probably one of the best center back sekarang ni dalam dunia. Kemudiannya belah kiri dia tu ada juga Di Marco, dan dekat depan dia pun ada Mkhitaryan. Ketiga-tiga pemain ni kebiasaannya memang akan overload lah. Depa akan jaga dia 3v1,
tapi tak lepas kau. Dia dribbling dengan silky feet dia apa semua sampai ke dalam kotak, whip bola tu cantik gila. Ada satu orang record, ada satu klip tu orang record dekat dalam TikTok, apa boleh cari, punya cantik angle belakang, punya cantik, dia punya curl dia tu memang betul-betul sampai dekat tiang tu. Dan itu the start of comeback daripada Barcelona lah. Dan kalau tengok kepada performance dia tu tak pelik lah, contohnya tak pelik. Ya, tapi lepas tu immediately after tu dia ada satu chance lagi di mana dia try yang semua tepih kena palang. Yang dia same movement kau dia buat actually. Same movement. Cumanya dekat situ pun dia pergi dekat byline, kemudiannya nampak macam dia nak guna kaki kanan, tapi rupanya dia guna kaki kanan tu bukan untuk shoot tapi untuk cut inside. Dia tibai kaki kanan. Memang lawa betul. Gila dia ni. Memang gila dahsyat. Tapi bila hang cakap pasal Barca, of course hang kena cakap pasal Rafinha juga. Dia yang score gol, dia assist gol untuk penyamaan tu. Dia tanduk kepada Ferran Torres score. Tapi gol ketiga penyamaan daripada Barcelona, corner daripada mereka, ya gol tu diberi sebagai on goal lah. Tapi kalau kata dia tak shoot macam tu, tak score lah contoh dia. And one of the best player in the world right now, macam dia pun sekarang ni on Ballon d'Or ranking, dia, Salah and Dembele after performance against Arsenal, 3 ni lah yang aku akan jadi top 3 dalam Ballon d'Or, akan compete. Depends on siapa yang bring more trophy. Aku rasa dia akan jump higher lah, kan, jump higher. Dan tengok Barcelona Liga nombor 1, Copa del Rey dah menang dah. Ni trofi ketiga, Champions League. Dembele pun sama, dah menang Liga. Lepas tu dia still ada treble. Champions League dan juga Cup kan. Tengok macam mana. Tapi Rafinha lah good player for them, considering Lewandowski tak boleh main game ni, tapi dia step up lah. Aku tengok tim Barcelona. One thing about tim Barcelona season ni, aku pernah cakap dalam point sebelum ni, a mixture of young talents dengan experienced players. Kubarsi, lepas tu back kiri tu bukan aku rasa first choice mereka. Memang banyak-banyak young player. Lamine Yamal, sampai hang pun tak consider dia ni young kau, sebab dia memang betul talented. Dia umur 17 weh. Umur 17 kan. At this stage orang 17 ni orang tak pandang lah, saudara. Dia punya status aku rasa dalam skuad Barca tu sendiri kan. Kalau tengok kepada malam tadi saja, dia buat 102 sentuhan, menjadi pemain ketiga rasanya di belakang, membuat ketiga terbanyak sentuhan di dalam skuad Barca tu. Meaning that memang setiap kali Barca dapat bola, depa akan swap dah. Depa akan swap dia, menunjukkan dia punya status tu sebagai one of the best creator di dalam skuad Barca tu sendiri. One thing about Barca, depa lihat nak kalah season ni. Depa lihat, aku bagi tahu macam mana pun banyak game dah dalam La Liga dalam recent weeks kena comeback. Even lawan Real Madrid pun, Real Madrid leading tau. Depa score ke betul Real Madrid leading kan? 2-2. Lepas tu Kunde score tu kan. Lepas tu Kunde last minute. Kunde last minute. Ni pun kena 2 biji, depa comeback. Lepas tu Inter Milan leading lagi, depa comeback lagi. Memang Barca season ni top notch. Betul-betul lihat lah. Betul lihat. So kalau dia dah sebut pasal Barca juga, aku tengok kepada performance depa semalam. Walaupun kalau tengok kepada XG depa cuma 1 point lebih, tapi kalau hang tengok kepada statistik field tilt yang bermaksud kata 80% Barca main dekat padang, dekat half Inter Milan. Memang depa main highline, dan highline tu juga diexploit oleh Inter Milan. Tapi dalam masa yang sama dia squeeze the pitch, dia kecilkan padang, membuatkan depa memang ada intention dan juga ada kemahuan untuk bermain dekat Inter Milan punya half. Hang tengok chance malam, bagi aku setiap kali depa swap, aku cakap tadi swap kepada Lamine Yamal tu, dia memang keep on pounding sampailah boleh dikatakan depa main 100 km/h kan. Hang macam nampak tu non-stop depa main, non-stop depa attack, sampailah depa berjaya dapatkan gol penyamaan tu lah aku rasa. So boleh kata gila lah aku rasa Barca punya attacking tu. Tapi everything to play for dalam second leg. Cuma beza dah sekarang kami kat San Siro, which is scary place lah. Scary place juga to go. But next game, Arsenal versus PSG. Arsenal versus PSG, aku tak tahu nak cakap apa. And aku tengok lah promotion before this game, sampaikan Arteta buat video. Kan tengok Arteta buat video kata I need you. Dah, aku video tu tak ada masalah. Masalahnya angle kamera tu pasal dekat. Aku macam aku yang tu aku ada masalah. Apa estetik dia? Like
Arsenal ni aku tahu media team depa ni boleh dikatakan one of the top Ya. dekat dalam EPL. Even aku fans Liverpool pun, tapi kalau aku tengok kepada promotion yang selalu Arsenal buat, memang cantik lah. Memang betul. Dah semua. Tapi angle kamera dekat ni, aku tahu pihak betul depa ni. Lepas tu benda tu pula membuka ruang untuk orang tibai, Arsenal. Lepas tu tambahan pula, bukan setakat yang video tu, lepas tu pasal tifo tu Tifo, apa semua. Allah, tifo memalukan lah. Aku kira macam seruan Arteta tu sort of like jadi bahan jenaka pula, aku boleh kata macam tu. Lepas tu yang tak tahannya minit keempat kena pula. Tapi orang kata seruan tu menjadi bahan jenaka. Tapi aku pernah nampak dah benda ni. Jurgen Klopp berkali-kali dah buat benda ni. Tapi beza dah, Jurgen Klopp buat dekat press conference lah. Dia kata we need our crowds at Anfield something blah blah blah. So Arteta nak bawa that element lah. And berjaya, memang berjaya. Sebab dia cakap apa, dia cakap kat fan-fan, bawa hang punya baju bola, hang bawa football boot semua, kasut semua, play every single ball with Arsenal, play every single tackle, celebrate every single tackle with us. Memang betul. Emirates on that day craziest sound ever lah. Sebab aku ada follow satu jurnalisnya, James Dean Telegraph punya reporter. Dia kata over 7 years dia cover Arsenal, dia tak pernah dengar lagi Emirates Stadium sebising ni before game start. Tapi aku as Arsenal punya fan, tengok kat TV, kadang kita boleh dengar sound tau. Aku rasa proper bedlam lah, hantar bedlam, English cakap bedlam tu masa lepas gol bedlam dalam stadium tu. Aku rasa Arsenal Bournemouth yang Reece Nelson last minute goal, stadium roaring. Lepas tu Arsenal dengan Real Madrid lah, Arsenal dengan Real Madrid after the free kick goal roaring juga. Tapi this one lepas Arteta minta bla 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 semua, memang stadium ni roaring. Before the game, dia kata for the first time in 7 years James Dean cover Arsenal, dia kata tak pernah lagi nampak Emirates ni rocking before game start. So Arsenal rocking lah, memang betul. Fan hype, tapi hype tu di-kill oleh Ousmane Dembele. Gol minit ketiga, diam terus. Diam terus. Dia masalah minit keempat baru gol. Ada minit keempat tu skor ada lagi baki 86 minit. Ya, tapi betul ya. 80 minit. Tapi bila hang macam awal-awal dah terkena tu, kemudian aku tak tahulah. Actually aku rasa siapa yang duduk kat stadium tu privilege lah. Privilege untuk actually menyokong lah sepanjang 90 minit. Ni hang kena 4 minit hang terus diam ke, aku rasa tak membantu lah actually lah. Sebab in the end kan, efek ke semua stadium yang daunting dekat dalam Europe ni, macam contoh aku sebut paling terdekat sekali Anfield lah. Depa tu berfungsi disebabkan 12 man tu. Tapi kalau hang tak fungsi, so dia jadi backfired a little bit. Counterproductive sikit lah untuk Arsenal. Dan aku rasa kena 1-0 tu minggu depan dekat Paris lagi teruk weh. Kalau kata hang mai sebagai home pun hang tak mampu keluarkan suara, tapi mai dekat hang tengok away Ultras PSG gila weh. Kuat. Sebab aku tahu masa depa main Anfield tu kan, depa kira sejam sebelum start game ataupun sejam lebih sebelum start game depa dah start nyanyi dah dengan gendang apa semua. Memang kuat gila depa ni. So bila depa main dekat Parc des Princes kan, minggu depan ni, aku rasa lagi daunting lah actually kan. Cumanya kena sebiji tu, dia cepat sangat aku rasa. Cepat sangat. But PSG pernah kalah dengan Liverpool. Hang pernah nampak PSG school Liverpool macam mana? Adakah hang terkejut bila dia buat kat Arsenal macam tu for the first 20-25 minutes? Tak terkejut. Actually kan aku tengok dah awal. Masa even sequence sebelum gol tu apa 26 pass ke sequence dia kata. Aku sampai tengok jam tau. Dah start match, aku tengok jam minit ketiga masa tu, tapi memang all PSG yang pegang bola. Depa ni ketenangan depa. Dan even aku rasa masa hari tu review Liverpool kalah dengan PSG tu kan, aku katakan PSG ni best team yang Liverpool hadap untuk musim ni. Daripada segi teknikal depa bahagian tengah tu, walaupun pemain-pemain depa kecil je, Vitinha dengan Neves ni kalau hang tengok tu berbeza size dengan Declan Rice apa semua, tapi depa ni kira tak shy away from challenge aku kata. Berlari banyak. Run a lot. Kemudiannya Fabian Ruiz pun buat a technician, dia boleh pegang bola dalam masa yang sama, dia juga boleh bentah kaki orang, macam challenge last minute daripada last ditch tackle daripada Neves tu sendiri yang sepatutnya goal bound daripada Merino tu. Memang depa ni tak shy away from challenges. Dan
aku rasa berbezanya PSG. Actually even hari tu yang masa Arsenal beat depa 2-0 tu, aku tak rasa level depa sama macam tak sekarang. Tak sama. Sebab aku tengok juga even dalam komen-komen bias Gunners lah, depa duk expect yang itu ialah side yang sama. Tapi depa aku rasanya around December macam tu, tiba-tiba somehow benda tu klik. Sebabnya depa masukkan Dembele, kemudiannya depa dah keluarkan Lee Kang In, kemudiannya Kvaratskhelia masuk, dia dah jadi dynamic yang totally berbeza lah, different daripada apa yang Arsenal hadap masa awal musim waktu tu. So bila kepada this game, aku baca satu artikel yang dikeluarkan oleh Opta Analyst lah, and Opta Analyst dia tulis, dia kata dalam Champions League season ni, tim yang paling banyak pegang position in average for all the games in Champions League adalah Bayern Munich, around 68%, campur average semua game. Tim kedua adalah PSG dalam 64, 63 ke 65% macam tu. So kita tahu traditionally dalam Champions League untuk season ni memang dia pegang position yang banyak. So aku expect benda yang sama akan terjadi untuk Arsenal. Declan Rice lah, kalau tengok kita tengok Astro, tapi kat UK depa tengok Amazon Prime. Tengok Amazon Prime. Satu klik Amazon Prime, kamera duk pusing tunjuk masa sebelum game start, Declan Rice peluk semua player-player Arsenal, and macam sebelum kick off peluk itu, dia mention kat dalam tu, kamera pick up, kalau kita tak pegang bola ni kita mati. Memang Arsenal mati lah. Kena dalam first 25 minutes pun. Sebab kiranya bila Declan Rice boleh cakap macam tu di depan ramai-ramai, maksudnya dalam dressing room dekat London Colony, Arteta dah prep dah, kata kita kena pegang bola. Even after post game pun Arteta kata kita kena pegang bola, tapi it's impossible to pegang majority of the position sebab this team adalah PSG. Memang sangat-sangat susah. Declan Rice pun kata tak pegang bola kita mati. So memang kena dalam benda tu. Aku tengok for the first 20 minutes, aku terkejut Arsenal turn up like this. Ni adalah Arsenal punya home and PSG punya away. Tapi for 25 minutes depa buat Arsenal tak boleh bernafas, dan depa pegang aku rasa 63% position macam tu. Ni aku ada screenshot masa aku tengok hari tu. Sekitar minit 25, passes completed PSG 141, Arsenal baru 44. Arsenal baru 44, down 100 passes berbanding dengan lawan. So macam hang cakap tu, depa ni sampai boleh dominate even dekat away. Memang crazy punya team lah. Crazy, memang betul-betul crazy. Dan aku tahu ada team yang selesa untuk pegang 37%, dan Arsenal bukan one of them. Kalau kata Atletico, kalau kata Inter Milan, siapa dia yang even Liverpool pun boleh tak pegang banyak position, sebab dia tahu one Trent Arnold punya satu pass, boom, terus attack. Arsenal not the kind of team. Arsenal tak selesa untuk tak pegang position. Arsenal tak selesa untuk ada hanya 37% sahaja. Dan aku tahu for fact, sebab Arsenal ni Wenger lah, daripada Wenger turun ke Arteta, anak murid Wenger apa semua, ni bukan style play of Arsenal lah. Kalau tak pegang bola, mak Arsenal suffer. So Arsenal suffer in that game. Dan aku rasa apa turning point in that game, masa minit 30 ke atas lah baru Arsenal boleh pegang bola balik. Dan aku rasa sebab bila threats mula main ke Saka, dan bila Saka mula attack penalty box, mula attack Nuno Mendes, lepas tu Kvaratskhelia pun kena turun, so membuatkan dia pun kurang sikit attack lah. Dan aku kredit kepada Arteta di mana cara untuk Arsenal play out of press against PSG adalah dengan guna 11 lawan 10 lah. Dia guna David Raya. Sebab aku dah nampak dah, bagi aku under Klopp, Liverpool adalah one of the best counter pressing team. Memang orang takkan boleh menyawa against Liverpool, tapi PSG buat Liverpool tak boleh menyawa, tak boleh bernafas dekat area, dekat zone sendiri. So apa yang PSG team dia buat, first kali dia akan suruh fullback Hakimi, dia suruh Nuno Mendes clock the midfield. So maknanya akan block lah midfield tu, akan ramai numbers in midfield, dan dia tahu Arsenal akan play out from the back. So dia akan press dekat Arsenal punya zone. So Arsenal susah nak keluar daripada bawah, nak pergi ke middle third pun susah, apatah lagi nak masuk ke final third, kawasan zone PSG. Tapi luckily Arsenal ada very good ball playing goalkeeper, very good ball playing centre back. Contoh macam last week, Saliba buat mistake dengan David Raya, dengan Odegaard apa semua. Orang hantam Saliba tak ada tenang, orang hantam Odegaard turun untuk pick up bola, orang hantam David Raya. Kenapa hang keluar tinggi sangat? Ni adalah style of play Arsenal, ni adalah style of play Man City, di mana memang kami gunakan keeper untuk keluar, supaya Arsenal tahu, Arteta tahu David Raya ada this kind of capability untuk bila dia step out, dia tinggi lah, sampai kan nampak dia duduk kat posisi centre back. Saliba duduk right centre back, dia duduk left centre back, Kiwior duduk dekat ke hujung kiri tu untuk pancing PSG keluar.
untuk pancing extra player PSG untuk press. Han cuba bayang, takkanlah Luis Enrique kata, "Weh, Han jaga Raya masa training, betul tak?" Dia tak cakap macam tu. So dia kata bila masa dia tengah training, Messi kata nanti Saliba dia pegang bola, han press. So bila David Raya boleh pegang bola, so seorang daripada midfield structure depa tu kena step up keluar untuk jam untuk press untuk jam to press. So defensive structure depa dah satu lopong. So bila Raya boleh main bola 11 lawan 10, Walker pernah cakap benda ni, Ederson create situasi di mana 11 lawan 10. Dia takkan jadi 11 lawan 11 sebab takkan goalkeeper nak mark seorang, takkan Donnarumma nak mark Trossard striker. So akan jadi 11 lawan 10. Tu apa yang terjadi, dan Arsenal play out of press from that situation, dan from then on baru aku nampak Arsenal boleh initiate attacks lah. Attacks tak kisahlah daripada David Raya pegang bola tu, Arsenal build up daripada bawah ataupun Arsenal produce long ball. So boleh tengok balik banyak kali juga long ball daripada David Raya sampai ke atas, sebab PSG dah out of structure. Tapi itu untuk build up lah. Cuma apa yang mengejutkan aku tak pernah nampak tim PSG buat ni. Mereka turn up ke second half to play defensive. So credit to them. Dan ni adalah side yang aku tak pernah nampak daripada PSG yang aku kenal. Terciduk second leg dengan Barca, terciduk kena dengan Real Madrid. Mungkin mereka learn from mereka punya mistake lah. Ya, sebab dia satu lagi perbezaan kita kata kan, pasal PSG ni main sebagai satu unit lah. Contohnya sebelah pemain tu bermain sebagai satu unit, berbanding yang sebelum ni ada Mbappe yang tahu dia akan duduk ke depan kan. On top of Mbappe, sagi belah kanan dia pula ada Lionel Messi, belah kiri dia ada Neymar. Apa kejadahnya weh, 7 orang terpaksa bertahan. Lagi 3 lagi duduk kat depan having no defensive role whatsoever. So benda tu yang membuatkan aku rasa selama ni PSG dia tak mampu untuk dapatkan clean dekat dalam Champions League tu. Sebab Champions League ni bahasa mudahnya ialah hang mampu bertahan dengan kuat, kemudiannya hang boleh counter seperti mana apa yang Real Madrid selalu buat. Liverpool pun ada few past time pun, Chelsea pun recent winner untuk ni, dia pun buat benda macam tu. Even Pep Guardiola sendiri sebelum City menang Champions League tu, ada perubahan yang dibuat di mana dia bermain lebih direct. Benda tu kita nampak sendiri. Dia sort of like macam pinjam sedikit daripada Klopp juga pinjam sedikit daripada Pep lah. Benda macam tu yang membuatkan mereka mampu untuk menang Champions League. Jadi PSG memang, tapi kredit dekat mereka turn up dekat Emirates ni, walaupun aku dah rasa mereka boleh score lebih daripada 1 gol. Ya betul. Ada Arsenal 2 laki ataupun 3 kali. In fact pasal penalty shout out tu hang rasa penalty ke tak? Arsenal risky lah. Aku terkejut tak penalty. Sebab aku dah rasa macam leniency dekat UCL ni dia rendah sikit. Dia late EPL sikit. EPL memang dah. EPL penalty lah. EPL aku rasa penalty. Aku rasa UCL aku rasa penalty. Oh ya. EPL aku tak rasa penalty. So dia tu lah. Aku terkejut dia tak benda tu tak penalty. Tapi okey lah, bila tak penalty tu Arsenal still down 1-0. Cumanya aku rasa the changing point sepatutnya shifted to Arsenal tu minit 45 tu. Chance daripada Martinelli tu lah aku rasa. Sepatutnya dia benam lah saudara. Sepatutnya dia benam sebab yang tu cantik. Luis Kelly kira dia evade pressure daripada kawan tu, terus dia bawa bola naik atas. Right center back dia pun siapa dah? Marquinhos ke? Marquinhos kira macam dia tak sempat turn. Martinelli dah pun cantik running behind. Tapi masalahnya 1v1 pula. Tak lepas dengan malam tu siapa dia? Donnarumma. Hang kata Donnarumma tak power weh. Hang kata dia blur. Dia blur weh. Dia blur pun. Dia blur. Dia man of the match tu. Memang aku tahu dia man of the match. Tapi dia ada suspect jin dalam badan dia. Aku tahu benda tu. Aku dah lama tengok dia. Tapi aku pegang kata-kata ni kat. Dia cumanya Donnarumma ni aku rasa sebab fizikal sama. Dia tinggi. Dia ada range hang tengok. Bayangkan hari tu Liverpool penalty penuh frame weh. Bila hang banding pula dengan Alisson memang tinggi tapi fizikal dia taklah tinggi macam Donnarumma. So Donnarumma ni kalau kata penalty tu kira hang dah lebih daripada 1/3 ni dah. Dia punya frame badan tu yang membuatkan dia nampak macam betul-betul impose betul-betul strong dekat bahagian penalti tu. Macam second half pun ada ke chance daripada Trossard tu. Cantik betul. Tip saving itu. Kira memang dia sekali lagi
menolak apa yang aku kata dekat dia. Sekali lagi jadi man of the match untuk perlawanan first leg lawan Arsenal ni. Dia bukan saja against Arsenal tau, against Liverpool dia buat man of the match dia. Good save. Aston Villa pun sama, banyak juga good save. Rashford dan sebagainya dia save. Kata dia ni memang gila betul ya Donnarumma ni. Arsenal ada chance dalam game tu, tapi Donnarumma prevent it lah. Donnarumma prevent it. Tapi macam aku kata tadi, PSG decide untuk close shop dalam second half. Dan aku rasa Luis Enrique dia kata kita betting on kita punya defense, kita pegang satu gol kita bawa ke Parc des Princes. Sebab satu benda yang scary buat PSG, hang kena ingat dalam second half tu dia tarik handbrake. So ceiling PSG is scarily very high. Dah depa tarik handbrake pun boleh skor 2 biji tau. Ya. So sebab Arsenal lena. So aku rasa lah Arsenal very lucky lah. Arsenal should count Arsenal punya blessing, sebab Arsenal tak kena 3 biji. Sebab dia ada chance daripada Barcola, dia ada chance daripada Gonzalo Ramos. Kalau Arsenal kena 3-0, kian salam lah. Dah aku nak tergelak finishing daripada Barcola. Bukan Barcola, daripada Gonzalo Ramos tu. Happy cucuk lah. Depa dah kata macam Sunday League punya finishing. Dalam banyak-banyak chance dia. Lagipun kalau hang tengok kepada ruang yang dia ada tu, aku rasa boleh je mungkin dia shoot kat tepi ke apa. Dia cucuk dia pilih. Dia cucuk of all finishing yang dia boleh buat, dia cucuk dia cucuk dalam melayang naik atas. Barcola tu pun cantik kau aku rasa combination movement nice. Tu bagi aku PSG ni yang paling mahal dah. Depa mampu untuk main direct, directness dan juga running power tu. Depa mampu untuk come long orang bagi bola atas pun depa boleh menang, orang datang come shot pun depa boleh dapatkan bola, depa boleh menang bola. Yang tu membuatkan very confusing for Arsenal sebab Dembele adalah false 9. Dia boleh drop deep ikut dan dia macam gol pertama tu. Tapi itulah macam aku kata tadi, PSG ceiling is scarily very high. Hang kena ingat depa ni adalah away. Depa tarik handbrake dalam second half. Dekat Parc des Princes even crazier. Depa akan turn up even crazier aku rasa. Tapi as an Arsenal fan, aku have to believe. Kata Arsenal still ada chance. Kalau aku tak believe, might as well tak payah pi. Betul. Might as well tak payah pi Parc des Princes. At the end of the day dia still 1-0 saja. Sebab benda tu bila hang second leg nak datang tapi cuma leading 1-0 je, anything can happen. Macam fans Arsenal pun memang macam cakap lah, kena believe pula. Walaupun benda tu nampak payah main dekat away, daunted apa semua, tapi at the end of the day hang datang untuk support, hang kena support. Sebab the thing is sekarang ni adalah Final Four. Final Four ni kira the best four lah Raja Perit sekarang ni. Dan dalam semi-final, every single thing decide by thin margin. Dalam thin margin betul. Arsenal good, PSG good, Inter good, Barca is good. Thin margin yang Arsenal concede adalah gol minit ketiga. Tu masalah dan mistake untuk Arsenal. Tapi aku tengok apa yang artikel daripada Opta Analyst tu kata, PSG ada satu weakness, which is conceding from set pieces. So dekat League 1, betul. Dekat League 1, PSG concede 10 gol. Dalam Liga melalui set pieces, defending set pieces, dia concede 10 gol. So the worst team yang concede lebih banyak daripada depa adalah sebelah. So depa adalah kedua terbanyak. Ni team yang menang Liga lah. Selalunya team yang concede set pieces ni adalah tim berbodoh lah. Tim bawah kan, tim yang tak ada set piece dan sebagainya. Ni tim menang Liga. Tim menang Liga concede set piece kedua paling banyak dalam League 1, 10 biji. Dan that 10 gol amounting to 30% daripada total goal yang mereka concede for the whole season dalam Liga. So tu adalah area yang Arsenal boleh hurt mereka. Tapi pada masa sama, kalau hang nak hurt them from set pieces, hang kena produce shot on target dulu lah. Hang kena produce shot yang keeper deflect, yang defend deflect, ataupun buy some foul yang boleh bagi set pieces from direct free kick ataupun from corner, supaya hang boleh dapat set piece tu untuk hurt them. Tapi kalau Arsenal tak try, ni dalam second leg So kalau Arsenal tak try, Arsenal timid, be very timid dalam second half, hang tak try, hang takkan dapat di set pieces chance. So inilah area yang Arsenal should explore. Aku believe, tapi aku pun tak naif. So aku tahu PSG ni sekarang macam mana. Dia dah beat Liverpool, which is aku rasa maybe number 1 atau number 2 best team dalam Champions League season ni. Dia beat Aston Villa. So sekarang ni nampaknya Arsenal dia akan kalahkan Arsenal juga Dan CBS pun kata macam depa ni sekarang favourite to win Champions League. Possible lah. CBS kata depa instead of Barca. Sebelum ni aku kata Barca. Tapi tengok ramai orang cakap PSG adalah the favourite sebab depa punya play as a team. Depa punya unity as a unity defensive, depa work as a team semua. Walaupun
Macam aku actually masa sebelum first leg lawan dengan Liverpool tu kan, aku buat live tau. Aku buat live watch along saja, buat live untuk preview kan. Even aku pun dah baca-baca artikel apa semua. Sajalah, saja duk share dengan semua subscriber bias Liverpool ni. Aku perasan yang macam apabila PSG ni depa pun ada vulnerability di mana depa lepaskan Nuno Mendes dan juga belah kanan tu Hakimi. Memang push totally naik atas dan menjadikan kadang-kadang tu depa tinggal 2 je pemain kat belakang, tapi masalahnya awal-awal tu kita nampak macam this is something yang Liverpool boleh exploit disebabkan Liverpool ada Muhammad Salah kan. Mungkin Nunes boleh masuk, belah kiri pun ada Gakpo, ada Diaz. Tapi dalam masa yang sama apabila cerita depa lepas ke pemain banyak ke atas tu, nak keluar pun tak boleh. Cerita dia itu masalah dah. Liverpool nak keluar pun tak boleh. Bagi aku Liverpool mungkin untuk season ni nampak kualiti dari segi technical tu sendiri berbeza, totally berbeza lah. Level dia memang different lah. PSG dia different level lah in terms of technical alone. Memang betul. Macam aku cakap tadi, dia buat hang lemah, dia buat hang suffocate. Tu jadi kat Liverpool, yang tu jadi kat Arsenal. Tapi dekat Aston Villa, PSG kena spook dalam second leg dan disebabkan PSG leading 2-0. Lepas tu tengok John McGinn score, Tielemans score, Konsa score. Dia mengejutkan PSG. So sebab itulah aku rasa dia tarik handbrake dalam sekah bagi Arsenal. Luis Enrique tak mau benda tu terjadi. So dia kata dia pegang 1-0 ke Parc des Princes. Dan aku rasa advantage PSG, tapi still to play for dalam second leg. Alright guys, setakat ni sajalah review untuk Champions League semi-final first leg. So hampa komen kat bawah siapa yang hampa rasa akan go to the final, Barca ataupun Inter, dan juga Arsenal ataupun PSG. Jangan lupa subscribe channel Jugarola TV. Subscribe guys, lebih kurang 400. Lagi 400 saja sampai 60k. Check phone anda tu, subscribe, it's free. I will see you guys in a bit. Take care and peace.